Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung kuliah bulanan kita. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka surat 93. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bi'ulumihi fid darain amin. Faslun fi kaifiyatil ghusli. Fasal cara mandi wajib. Mandi wajib ni rukun dia niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh badan. Senang je. Jika ada najis, perlu dihilangkan najis. Habis. Itulah mandi wajib. Wajib meratakan air kepada zahir badan. Zahir dalam biji mata tak perlu, dalam lubang hidung tak perlu. Humuk sunat. Jadi sahlah mandi wajib bila air merata. Isti'abul ma'. Cuma yang kaifiat ni, kaifiat sunat lah. Adab-adab mandi wajib. Mandi seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat memulakan mandi dengan membaca basmalah. Walaupun dia hadai besar, baca Bismillahirrahmanirrahim. Eloknya baca sebelum masuk tandah. Sebab dalam tandah kita tu bilik air kita sekali dengan mangkuk najis. Kalau mandi tu bilik mandi saja, tandah berasingan, bolehlah kita baca dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menghilangkan kotoran. Kotoran yang di kemaluan ke manakah dihilang. Lepas itu berwuduk seperti wuduk solat. Wuduk yang lengkap macam nak semayang. Maksudnya dari basuh pergelangan tangan sampai basuh kaki. Berwuduk seperti wuduk solat. Pasal ada satu lagi kaifiat wuduk, cuma tak basuh kaki. Kaki ditinggalkan. Riwayat isteri Nabi nama Sayyidatuna Maimunah
Nabi ambil wudu, kaki Nabi tak basuh. Sekali bila habis mandi baru Nabi basuh kaki. Last. Satu lagi riwayat Sayyidatuna Aisyah. Riwayat Sayyidatuna Aisyah, Nabi ambil wudu komplit. Lepas tu Nabi mandi. Habis mandi tak basuh kaki dah lah, keluar balik air tu. Jadi kata ulama-ulama hadis, riwayat Sayyidatina Aisyah lebih kuat. Pasal Nabi duduk dengan Sayyidatina Aisyah ni lama. Dengan Sayyidatina Maimunah tu, dia isteri terakhir. Dia cerita apa yang dia nampak lah. Ada pendapat lain pula kata isteri yang nama Maimunah tu dia isteri terakhir yang kita ambil hak lah. Hak tak basuh kaki. Jadi munaqashah, perbincangan. Kita ambil hak latest lah. Aisyah kan isteri kedua, Maimunah isteri ke-11. Lepas tu Nabi tak kahwin dah. Jadi kalau berita ambil yang terkini. Jenuh nak bincang bab tu, tak apa lah, ikut suka lah. Ambil wudu, sapu kepala, sapu telinga, kaki tak usah basuh pun betul. Ambil wudu sempurna pun betul. Nabi buat belakang. Yang penting mandi wajib kita ni sah, sunat berwudu. Tak wudu pun tak apa. Orang kalau tak ambil wudu, dia mandi wajib lengkap, dia tak perlu ambil wudu. Dia mandi wajib saja, sebelum tu dia tak ambil wudu. Habis mandi wajib, tak perlu ambil wudu, keluar balik air, boleh sembahyang. Dengan syarat tengah-tengah ambil wudu tu jangan pegang kemaluan dengan tapak tangan. Biasanya nak bersabun, tonyong tu, tu kena ambil wudu lagi. Sama ada sebelum mandi ambil wudu ke tak ambil wudu ke, kalau tengah-tengah mandi tu sentuh kemaluan dengan tapak tangan, memang kena ambil wudu lagi. Ataupun tengah mandi buang angin, tu pun kena ambil wudu lagi sekali. Lepas mandi, sama ada sebelumnya dia berwudu atau tak berwudu. Pasal wudu dia batal tengah-tengah mandi. Tengah-tengah mandi dia terkencing pula dah. Hak tu pun kena ambil wudu lagi sekali. Hak tak perlu ambil wudu ni, bila mandi dia lengkap, tengah-tengah mandi tak ada satu perkara pun yang membatalkan wudu, maka dia tak perlu berwudu. Sebab bila terangkat ada besar, hak kecil angkat sekali. Macam saya angkat piring ni lah, saya angkat piring, cawan angkat sekali, tu in one. Angkat talam, angkat talam lagi lah, talam, angkat piring, angkat cucuk pisang, angkat ayam teh, angkat jak, angkat hak besar. Hak kecil-kecil tu dia masuk sekali, termasuk yang itu. Jadi kalau mandi wajib kita tu sah dan kita tak buat perkara-perkara yang membatalkan wudu, maka kita tidak perlu mengulang wudu lepas pada mandi wajib tu. Sama ada sebelum mandi kita berwudu atau tidak berwudu. Tapi kalau wudu kita batal tengah-tengah mandi, maka kita wajib ulang wudu, sama ada pada permulaan mandi kita berwudu atau tidak berwudu. Jadi wudu sebelum mandi wajib itu bukan syarat. Bukan syarat. Siapa yang tak mau ambil wudu dah, dia kena ambil wudu siap-siap sebelum mandi dah. Itu bukan syarat. Dia cuma sunat. Perkara sunat sebelum mandi. Yang penting waktu mandi tu jangan pergi batal. Kalau malas nak ambil wudu dah, so pergi batal lah. Kita pergi masuk-masuk bilik buka shower tu, mandi tu, okey. Satgi saya tak payah ambil wudu ke? Betul. Tapi dia jangan pergi batal. Nak buh sabun kena pakai sarung tangan. Ataupun spray aku pernah kan, tak usah doktornya. Spray hak tandas kan. Buang yang besar. Jangan sentuh. Sentuh ke belakang tak apa. Buh sabun ke belakang je. Depan zakat faraj jangan sentuh.
Dubur tu bulatan dia tu jangan sentuh. Punggung tak apalah, bulatan dia tu sentuh batal. Batal wuduk lah. Mandi wajib tak batal. Wuduk kena ambil lagi. Okey, ambil wuduk dengan sempurna, kemudian menuangkan air ke atas kepalanya. Nabi mula hak payah tu, kepala, rambut. Macam orang basuh kereta manual lah, yang saya duduk tengok lah. Dia pun basuh tayar tu. Tayar banyak lumpur. Yang saya tengok lah, kedai lain tak tahu lah, kedai saya duduk pergi. Tayar pun kalau pergi kedai tu, dia ulang pergi tahun tu. Senang. Hak manual bukan automatik. So tayar tu, lepas tu dia buka tang minyak kan. Buka tu, dalam tu pun kotor. Cuci dengan peruhir-peruhir tu. Lepas tu baru dia basuh badan, body. Maknanya dia tumpuh hak susah dulu. Kalau Nabi kepala tu, lepas ambil wuduk, kemungkinan kaki basuh. Sebab kita orang Melayu kena basuh kaki dulu, mana boleh turun kepala. Jadi demam ke apa kan, dia kaki dah basuh dah, tak ada masalah. Tu Nabi ambil air, Nabi gosok kepala. Hak ni hak payah tu, lagi jurih badan tu. Jurih lah. Okey, yang menghilangkan kotoran tu Nabi basuh kemaluan Nabi. Waktu tu niat siap-siap. Okey, mula bismillahirrahmanirrahim, kemudian tumpu bahagian kemaluan. Basuh punggung, zakar apa semua. Niat siap-siap tu. Tu basuh tu. Nanti tak perlu dah nak tonyok-tonyok tu. Lagi batal pula wuduk ketika mandi. Jadi waktu duk basuh tu ayak kan dah rata. Okey, angkat tangan niat. Niat mandi wajib, ayak dah ada situ dah settle dah kawasan kemaluan. Kemudian ambil wuduk. Kemudian Nabi akan menyelat-nyelat rambut di kepala sebanyak 3 kali. Dengan niat mengangkat hadas junub. Niat ni bukan waktu kat kepala tu. Eloknya niat waktu kita duk mengurus kemaluan kita tu, kita niat siap-siap. Ini disebut dalam kitab Al-Iqna'. Bila nak niat? Waktu baca bismillahirrahmanirrahim tu niat terus, lepas tu gosok kemaluan. Gitu. Lepas tu ambil wuduk. Lepas tu cuci kepala. Lepas tu terus mandi, kanan 3 kali, kiri 3 kali, gosok sana, gosok sini, gosok badan lah. Kemaluan tak perlu gosok dah. Habis ambil mandi tu, tak perlu ambil wuduk. Tu cara Nabi. Niat boleh niat hadas besar, atau lebih baik kita spesifikkan hadas junub atau haid atau nifas. Itu lebih baik lagi ya. Kalau niat hadas besar pun boleh. Kalau kita niat hadas junub, hadas haid, hadas nifas, itu lebih baik. Atau membolehkan solat. Sahaja aku mandi untuk membolehkan solat pun boleh niat macam tu. Kemudian menyelat rambut. Menuang air ke atas bahagian badan yang kanan sebanyak 3 kali, kemudian ke bahagian kiri sebanyak 3 kali. Okey, wuduk tadi tu nak niat apa? Kita berwuduk, kita niat nawaitul wuduk sunnatal ghusli. Sahaja aku berwuduk sebagai sunat untuk mandi wajib. Sahaja aku berwuduk sebagai sunat mandi wajib. Nawaitul wudu'a sunnatal ghusli. Aku berniat wuduk sunat mandi. Sunat mandi ada banyak, salah satunya berwuduk. An Maimunah radhiyallahu anha, ini isteri ke-11 Nabi, fi ghuslihi sallallahu alaihi wasallam wa ghasala farjahu wa ma asabahu min al-adha. Artinya daripada Maimunah radhiyallahu anha, beliau bercerita tentang cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi. Baginda membasuh kemaluannya dan membasuh kotoran yang ada di badannya.
An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza igtasala min al-janabah bada'a faghasala yadayhi thumma yatawadda kama yatawadda'u lis-salah thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallilu biha usula sya'rihi lam yasubba thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghuraf biyadayhi thumma yufidhu al-ma' ala jildihi kullihi muttafaqun alayh. Artinya daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mandi junub, baginda memulakan basuh dua tangannya, kemudian berwuduk seperti wuduk untuk solat. Kemudian baginda memasukkan jari jemarinya ke dalam air, lalu menyelat-nyelat ke seluruh pangkal rambutnya. Kemudian baginda menuang air ke atas kepalanya sebanyak 3 kali cedok yang diambil dengan kedua tangannya. Nabi cedok tapak tangan simbah atas kepala. Kita dah sebut dah dulu. Boleh ke ambil ayak dengan tapak tangan? Boleh. Ayak kalau sikit pun kita boleh ambil dengan tapak tangan. Dia tidak jadi ayak musta'mal dengan syarat kita niat tangan kita tu sebagai alat. Nabi mandi segantang tak cukup 2 kolah. Masuk ayak cukup. Masuk tangan, cedok dengan tangan. Jadi ayak tu kuantiti dia sikit lah. Segantang 2 kolah tu kan 190 atau 200 liter baru 2 kolah. Nabi bukan mandi guna ayak banyak-banyak. Sikit lah, timba kecil lah. Jadi bercelup tangan dalam timba tu, bersimbah. Tak apa, tak ini mustahil. Kalau tak niat ightiraf, tak niat tangan sebagai cebok, maka celup-celup tu boleh menyebabkan air jadi musta'mal. Dalam mazhab kita lah, kita mazhab Hanafi dan Hanbali. Adapun mazhab Maliki, mereka tidak ada istilah ayak musta'mal. Mazhab Maliki tak apa. Al-ma'u tahur la yunajjisuhu syai'. Mereka berpegang dengan hadis, air itu suci lagi menyucikan, tidak ada yang mengotorkannya apa-apa. Malam yataghayyar, selagi mana air tak berubah, boleh kita celup ke gimana ke, no problem. Kita ada dalil lain. Kita ada dalil apabila air 2 kolah, idza balagal ma'u qullatayn lam yahmil khabas. Apabila air sampai 2 kolah, barulah dia tidak menanggung najis. Jadi dalam mazhab kita ada istilah musta'mal. Jadi kalau nak celup, kena niat tangan sebagai alat. Kemudian baginda memasukkan jari jemarinya ke dalam air. Bercelup jari, lepas tu Nabi selap rambut. Lalu menyelat-nyelat ke seluruh pangkal rambutnya. Kemudian baginda, ini baru tuang, baginda menuang air ke atas kepalanya sebanyak 3 kali cedok yang diambil. Tuang tu pun ambil dengan kedua tangannya. Kemudian baginda meratakan air ke seluruh kulitnya. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala tadzakarna ghusl al-janabati 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana fa'akhudhu mil'a kaffai thalathan fa'asubbu ala ra'si thumma afidhuhu ba'du ala sa'iri jasadi rawahu Ahmad. Artinya daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata, kami berbincang tentang cara mandi junub di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, cara saya mandi, saya mencedok air sepenuh tapak tanganku sebanyak 3 kali, kemudian saya tuangkan ke atas kepala. Selepas itu saya ratakan ke seluruh badan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza igtasala min al-janabah da'a bi shay'in nahwa al-hilab fa akhadha bi kaffihi fa ba'da
fabada'a bi syiqqi ra'sihi al-ayman thumma al-aysar faqala bihima 'ala ra'sihi, rawahu al-Bukhari. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub, baginda meminta sesuatu wangian macam sabun lah, sekadar bekas yang digunakan untuk mengisi susu unta yang diperah. Baginda mengambilnya dengan tapak tangannya dan memulakan mandi bahagian kepala kanannya, kemudian bahagian kiri, kepala kanan, kepala kiri. Baginda mencedok air dengan menggunakan kedua belah tangannya dan menuangkan ke atas kepalanya. Itu semua hadis cerita mula kepala dulu sebelum mandi badan. Habis. Memastikan air sampai ke pelipat-pelipat dan menggosok-gosok tubuh. Gosok sunat. Dalam mazhab Imam Malik wajib. Mazhab kita sunat. Jadi kita belajar fiqh ni untuk meraih pandangan mazhab lain. Imam Malik kata wajib. Tak nama mandi kalau takat berenang saja, tak gosok. Tak nama mandi kalau takat duduk bawah hujan, dia tak tonyok daki, dia tak gosok. Jadi at-tadlik tu makna gosok. Dallaka yudalliku tadlik, gosok. Kerana ada pendapat mazhab lain kata wajib, maka kita ambil jalan tengah, sunat. Kerana keluar dari khilaf itu disunatkan. Imam Syafi'i tak kata wajib, yang penting ayat rata. Allah memerintahkan supaya bersuci dari hadas besar dengan bersungguh-sungguh. Allah guna sirah mubalaghah. Sungguh-sungguh tu Arab panggil sirah mubalaghah. Allah guna perkataan, Allah suruh dengan suruhan yang mubalaghah. Kira suruh tu pulun sungguh dalam suruhan. Pulun suruh. Betul. Allah suruh tu bukan suruh biasa-biasa. Suruh dengan sungguh-sungguh. Allah berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu. Fattahharu, perkataan fattahharu tu boleh je kalau Allah nak sebut fattahiru. Ittahara yattahiru. Fattahiru. Kalau kita mengaji saraf, fi'il amar, ittahara yattahiru, amar dia fattahiru. Fattahiru. Hak ni beza dia, kha tu bersyaddah, bukan fattahiru. Fattahiru. Beza. Maka makna dia membawa makna sungguh-sungguh. Allah guna perkataan yang luar biasa, yang selalu orang duk cakap guling, Allah cakap guling. Macam isbir, sabarlah. Kalau istabir, sabar tau. Sabar. Tahu macam mana Melayu dia intonasi ya? Arab dia ada perkataan yang maknanya lebih. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Isbir, alif sabara. 4 huruf dia punya tu je. Sabar. Musibah tu kecil ya, sabar. Tayar pecah, kita kata dia sabar. Tapi kalau musibah tu rumah terbakar, orang tak kata sabar. Kena istabir. Istabir 5 huruf. Lebih tak huruf. Maknanya sabar tu bukan biasa-biasa lah. Isbir sabar biasa-biasa. Ini istabir sabar luar biasa. Dalam Quran Allah guna dua-dua. Ya ayyuhalladzina amanus biru. Isbir tu isbir. Ya ayyuhalladzina amanus biru. Lepas tu wasabiru. Lain pula. Sabir lain, isbir lain, istabir lain.
kesabaran yang tinggi. Ini ilmu dia ilmu saraf. Dia ada wazan-wazan dia, ada timbangan-timbangan. Ni timbang ni untuk mah, ini timbang ni untuk gula, ini timbang padi, lain-lain. Penyimbang lain. Bawa rantai mah bini pi kedai runcit, payah ha. Tu orang timbang gula, timbang garam. Bawa pi kilang padi, suruh timbang rantai bini. Penimbang sana jenis tan-tan tu, berat-berat. Dia ada penimbang dia. Anak kita demam panas, nak sukat suhu kepanasan, pergi kedai runcit. Buh dia atas dacing tu, timbang panas terlalu mana. Bukan begitu. Doktor dia ada alat dia untuk menimbang panas, demam panas terlalu mana kan. Setiap sesuatu ada wazannya, ada timbangan-timbangannya. Baik. Jadi Allah tak sebut fattahiru, ittahara yattahiru, fathiru, yadhuru, fathuru. Allah letak syaddah. Makna dia lain lah. Maksudnya jika kamu dalam keadaan berjunub, maka sucilah. Kalau tidak, berhenti dekat tu je. Dengan bersungguh-sungguh. Dengan bersungguh-sungguh tu eloklah kita gosok, kita tonyok sana, buang daki, kita bersihkan badan. Supaya membezakan mandi biasa dengan mandi ibadah, mandi wajib. Kalau kita jenis mandi biasa pun kita gosok sungguh-sungguh, takkan mandi wajib kita buat halai balai. Gosok sungguh-sungguh, bersih sebersih-bersihnya. Tapi tak wajib lah dalam mazhab kita, sunat. Kalau dia dah kalut nak pergi kerja kan, dia boleh mandi koboi. Mandi koboi. Yang penting atas ayam. Tak gosok-gosok sangat pun tak apa dalam mazhab Syafi'i. Tengok dalam Quran surah Baqarah tu, Allah Ta'ala cerita kekejaman Fir'aun, kezaliman, kekejaman Fir'aun. Dia sembelih anak lelaki. Dia sembelih sungguh-sungguh. Allah kata yudhabbihun, mereka menyembelih. Biasanya kalau kita mengaji bahasa Arab jarang dengar yudhabbihun, yang kita dengar yadhbahun. Allah tak sebut macam tu. Zabaha yadhbahu, idhbah, sembelihlah, yadhbahuna. Tapi Quran bukan yadhbahun, yudhabbihun. Apa mesej yang Allah nak beritahu kita? Mereka menyembelih dengan kejam. Betul lah. Sembelih atau ni, sembelih mati habis. Kita sembelih ayam, kita lepas dah mati. Dia pun sembelih, mungkin dia bagi potong kepala, sembelih cincang-cincang. Itu mana yudhabbihun, mereka menyembelih dengan kejam. Mereka membunuh, tu kan sembelih tu bunuh. Kita sembelih ada adab. Putih orang sudah, ni putih kepala ni, sembelih apa? Kekejaman Fir'aun. Dengan ni ambil baby hak lelaki, cari orang sembelih, bukannya tu. Tak tahu dia buat macam mana. Sembelih hak pelik punya, begitu. Di Quran bila dia menggunakan ungkapan yang kita mengaji basic Arab berlain, dia berlain kena buka mu'jam lah. Apa makna yudhabbihun? Apa beza yudhabbihu dengan yadhbahu? Ada beza. Itu bagi tadabbur Al-Quran. Kalau kita baca Quran, tengok terjemahan atas Arab Melayu je, tak dapatlah sampai ke tahap itu. Tadabbur ni, kenapa penggunaan kalimahnya begini. Maknanya hak mengaji bahasa Arab pun, dia baca Quran, dia kena mengaji lagi. Pasal penggunaan kalimah tu dalam kehidupan orang Arab sendiri pun nak kena mengaji lagi Al-Quran. Pasal Quran banyak menggunakan istilah yang di luar dari kebiasaan. Gitu. Arab sendiri pun kalau dia tengok tu betul juga no. Ini bukan yadhbahu ni, yudhabbihuna abna'ah.
Lain makna dia. Ini fattahharu, mandi sungguh-sungguh, bersih sebersih-bersihnya. Jadi kita pakai shampoo, kita pakai sabun, kita gosok